Hai, assalamualaikum kawan, welcome back to my YouTube channel AR Vlog. So guys, hari ni apa kita nak buat disebabkan banyak permintaan untuk buat part 2, kita buat react editing fans part 2 guys. So guys, aku dah campur-campur video yang korang hantar tu sebab aku ada buat Q&A. Aku cakap guys, siapa nak ni, aku nak buat react editing fans ni, just send dekat DM. So ramailah yang hantar dekat DM, and ada yang sempat aku ambil, ada juga yang tak sempat. So kepada yang tak sempat tu, minta maaf. InsyaAllah kalau kita mencapai 100k view lagi, saya akan buat part 3. And then kalau mencapai sampai 400 pun tak ada hal, jangan risau, okay? Yang penting mencapai 100k view. Itu maknanya korang support konten tu. Alright, so guys, untuk video kali ni berdurasi selama 12 minit, and aku tak ingat ada berapa jenis video. Kalau korang video korang ada termasuk ni, korang komen yes, video saya ada, korang komen macam tu Kalau tak ada, cakap yes, tak ada. Komen macam tu. Okay guys, so kalau yang tak ada tu, minta maaf sangat. So jangan, tanpa membuang masa lagi, let's go, kita react editing fans part 2. Okay guys, so kita pun tak nak buang masa yang banyak sebab video ni 12 minit So let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1, 2, 3. Jap. Alah, do not disturb. Okay, 1, 2, 3. Time to let the beat drop, baby. I'll let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow. Saya suka orang edit macam tu, macam dia ikut satu-satu style lah. Saya rasa kalau saya sendiri yang edit macam tu, saya rasa susah nak buat Tapi mungkin ada apps sekarang yang lebih memudahkan ke, kita tak tahu. Tapi bagi saya, kalau saya nak edit macam tu, agak struggle juga sebenarnya. Tapi yes, kreatif. Kredit tu siapa yang kredit tu, okay? Siapa yang edit tu. Okay, start balik. 1, 2, 3. Jump back now. Kuat sangat lah pula. Oh, gambar tengah kecil. Awak kat mana? Nungguin ya. Ini tak nak tunggu pun tak apa. Wah, ni gambar lama. Okay, gambar lama. Okay, kalau korang tahu, saya pakai tudung dulu, nak tahu sebab apa? Sebab dulu saya ni tak ada talent perempuan. So talent perempuan saya, talent lelaki pun saya. Itulah Ashraf Zami yang dulu lah. Tapi sekarang Alhamdulillah lah. Ni kenapa muka macam ni? Ya Allah, macam berok. Okay, tak apa. Okay, so let's go. Tapi asal nama Rujda Wafa _fans, lepas tu dia post gambar aku. Lalang kau ni, lalang. Okay, start balik. 1, 2, 3. Wah, ni time yang angry ni. Wow, ambil dialog daripada Perjalanan Rockers. Nice. Kalau korang buat video macam ni, style dia. Contoh ayat-ayat yang pernah ada dalam video aku, korang masukkan and sambil letak gambar. Tu nice. Alah, rindunya sebelum BKP. Ain. Wah, tadi tu yang gambar cium baju tu, itu betul-betul rare. Ni pun rare. Banyak gambar rare. Ku rasa perasaan yang begini. Aduhai, gelinya aku.
Asal macam telinga hilang. Trendy Strand oleh Ashraf Zami. Ni kat setapak green ni. Ni live ke story ni? Bila masa aku buat macam ni sekejap. Happy birthday, wow, thank you. Hari ni saya tengok, kejap tarikh saya react video ni 3 Julai so esok birthday saya. Tapi tarikh saya post video ni saya pun tak tahu berapa. Okay, korang cuba korang komen, korang tengok video ni berapa hari bulan. Okay, let's go. Thank you so much guys. Thank you so much. Bang, give follow bang. Anjay Allah. Wah, terkangkang semua ada ni. Wah, ini zaman-zaman mau nak up No 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 no. Arigato cancok Wah, jangan main gila tau, duta tabak tu. Ashraf Zami. Okay. Oh, ni lah post 4 kali tu. Yang bila buat live, bang post 4 kali. Oh, buat macam ni punya. Ashraf Zami. Idola aku yang dulu, Flow 88. Tak baik kecil hati orang tu. Korang pun cakap idola aku yang dulu. Idola sekarang. Tak boleh, diorang penyanyi. Tak boleh nak samakan dengan saya. Diorang lebih power daripada saya. Wah. Habis dah? Oh, ada lagi. Ingat kita gua good looking. Bibi Ashraf ni bos. Oh, petai semua ada. Happy birthday, thank you so much. Pam 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 pam. Wow, Ashraf Zami call. Okay, hello. Mainkan call kan. Tak nak angkat lagi lu. Pak. Pergi showroom Honda nak beli kereta Audi. Tak menau. Woi. Woi.
Woi. Kau bahal perempuan. Nice, buat dialog macam ni nice. Kalau tak kau nak band ambil apa? Binatang je. Kau nak mampus ni. Woi! Ashraf Rozaim. Rozami. Jauh sangat tu. Rozaim. Tersedak bapak kau mah. Wah, ni gambar zaman kolej. Zaman tak ada masa depan. Zaman tak ada ala tuju dua time ni. Fanspace 1009. Wah, ada hantu gerak guys. Takut lah. Oh tak boleh. Dia tak gegar macam itu. Yang ni dia biasa je. Ni best. Tapi kesian Bibi. Dia paling kecil kat belakang. Wah, pegang pistol masalah dah ni. Pak. Ludah dong. Yang tak suka. Oh, ada jangan ganggu. Jangan ganggu. Enggak suka, jangan ganggu. It's Puter Azlina. Amboi, lama nak gambar ni. Boom. Oh, dia tiba santai balik. Wah. CapCut. Gak apa-apa kena reject, yang penting gak ada yang penting kita kena reject, kita mundur. Betul, tak ada yang penting. Yang penting kita mundur bosku. Wah, ini gambar time ni form 1. Lepas tu bawa phone pergi sekolah, tarik gambar belakang surau. Lepas tu pakai kamera 360 ni filter. Wah. Ho. Rajin korang edit. Ashraf Zami, bawa betul. Kartun now. Ya Allah, kenapa gambar ni? Ini gambar zaman tak ada otak. Okay. Bila nak habis ni? Bila nak habis? Bila? Zaman sekolah. Pandai curi gambar. Dah macam wanted dah. Belum lagi. Tapi nice. Ada usaha untuk mencantikkan gambar tu. Nice. Bila nak habis ni? Penat lenguh sangat ni. Cepat. Alhamdulillah. Ada lagi. Okey, cantik. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi ke tak ni? Okey, dah habis.
Wow, 12 minit 13 saat guys. Tepuk sikit untuk Disney guys. Yes guys, so macam aku nak cakap lagi sekali nak tangan tak berhenti. Aku nak ucapkan lagi sekali terima kasih guys sebab sanggup edit video ni walaupun orang cakap apa, sebenarnya tak dapat apa-apa pun kalau korang edit video aku, cuma korang dapat tak, sebab maybe sebab korang jenis yang orang yang support je. So disebab tu korang sanggup edit apa semua kan. Sebab korang orang cakap apa memang suka lah dekat tak kisahlah siapa YouTuber mana ke, siapa aku ke, orang lain ke apa semua. Aku tengok korang edit video memang orang cakap, oh korang ni memang orang cakap apa, tak tahu lah kalau nak cakap appreciate kita orang ni yang YouTuber ataupun influencer ni yang kena appreciate korang sebab tanpa korang siapalah kita orang. Tapi bila korang yang buat ni macam orang cakap apa, satu aku tak tahu nak cakap apa, tapi macam benda tu kita orang hargai sangat-sangat lah. Aku mewakili yang lain pun menghargai lah apa benda yang korang buat tu. Sebab walaupun aku ada juga minat artis lain apa semua, tak adalah aku sampai buat macam ni, just minat macam tu je. And aku tak pernah rasa minat yang betul-betul sampai nak edit video, nak buat ini, nak buat IG baru untuk orang tu lagi. Tak pernah fikir untuk buat macam tu lah. So ini adalah orang cakap apa, kenapa aku buat sampai part 2, insyaAllah ada part 3 nanti. Ini adalah orang cakap apa, salah satu appreciation untuk korang lah. Satu penghargaan untuk korang yang support aku daripada dulu, daripada sekarang ke apa, tak kisahlah. Tapi memang selut gila, memang orang cakap apa, support korang tu tak pernah putus lah. Orang cakap apa, walaupun sekarang ni aku tengah sendu, aku dah tak macam dulu, tapi still ada orang support. Memang 5 star untuk korang, okay? Wah, main padu lah, gua sayang lu lah. Okay, so guys, yes, itu sahajalah video untuk kali ni. Kepada korang yang tak dapat masuk tu, maaf sangat sebab mungkin aku terlepas pandang ataupun tak dapat pun chat tu kan, tak dapat pun video tu. Okay guys, so aku harap insyaAllah kita akan buat part 3 pula. Korang buat video yang tahu gempak sikit, buat video yang menggunakan suara aku. And then sebab aku kan buat short film, so apa kata korang kaitkan short film aku dengan satu gambar yang berkenaan dengan aku, boleh juga macam tu. Itu satu benda yang aku suka juga, siapa yang edit macam tu. Itu saja video untuk kali ni. Kalau korang ada idea lagi nak aku buat konten apa, just komen kat bawah. And then jangan lupa untuk subscribe ketiga-tiga channel YouTube aku, iaitu Ashraf Zami Short Film, AR Vlog konten pelbagai, dan juga AR Gaming untuk konten gaming. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk turn on notification, dan jangan lupa untuk follow IG aku, follow IG aku Ashraf Zami, dan jangan lupa untuk follow merchandise aku Woi_my. Okay guys, so itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.